Jadi ada rumah saudara meninggal. Jadi dia telefon lah. Dia kata mari juga nak suruh jadi seh sekali. Sotoh lah aku kena boleh sakit malam ni. Lagi boleh kuah dah. Kemudian kita bijak pada tuan rumah ni. Kita kena bijak rumah. Kita target dah masa tu kalau pukul 9 habis sembahyang Isya, 9 suku orang start dah tahlil. Pasal rumah dia dekat Surat. 9.30 biasa baca doa. Jadi timing saya 9.30 baru sampai. Kita kena liar kau. Tuan rumah ingat dia liar dah. Kita liar dia tuan rumah lagi. Kita gipang. Sebab besar lah. Memang tak pecah sekarang. Mau tengok sampai awal sangat 9.20. Biar lu. Tunggu lu jalan. Congok tahu tu. Takut kena tahlil. Lagi. Takut kena. Tahlil tu boleh doa tak ingat. Jadi timing buat slow. Masuk lu kona nak wisapa 9.30. 9.30 biasa akan doa dah. 9 kita pergi lebih lagi. Takutnya 9.40 dah oleh sampai orang penuh luar ramai kan. Dari jauh nampak dah luar makan tu. Selamat aku malam ni, selamat aku. Bila sampai rupanya tak tadi tunggu kita. Tak sampai dah kena lewat lagi. Kita pakai toy. Nak tokat motor dah capun nak rebah. Dan nanti kata nak ini tunggu kita. Hanya rupa liar dia lagi. Dia tunggu berterus luar. Bila kita sampai tu bangun macam gedok puas hati mari lambat. Apa mari lambat sangat. Sampai tu wis sebeh. Tu cerita betul tu. Jadi dah doa dah ingat. Ni kena liar kau ingat mana. Hak bunyi se. Ikut dimakan.